Fatin, faham tak? Soalan tu simple, tapi bermakna bagi aku. Bila ada orang yang betul-betul ambil berat, rasa goyah tu hilang. Bila ada kawan yang nak tengok kita berjaya, aku bersyukur. Tak boleh. Boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Kita study sama-sama, okey? Okay. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan. Ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang. Semua doaku panjatkan. Sejarahku persembahkan. Terus fokus satu titik. Hanya itu, titik itu. Aina. Ya Fatin. Hizab berapa? Berapa? Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku Bagi aku, kejayaan bukan soal siapa yang pandai, tapi siapa yang tak pernah berhenti berusaha. Dan kejayaan jadi lebih manis bila kita berjaya bersama.